Bayangkan satu saat seorang ibu bapa berkata, anak saya memang susah berubah. Saya dah penat. Saya rasa nak mengalah. Persoalannya, kalau ibu bapa menyerah, siapa lagi yang akan berjuang untuk anak itu? Kerana satu hakikat yang sangat menyentuh hati ialah ini, anak mungkin jatuh berkali-kali, tetapi jangan biarkan ibu bapanya menyerah sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, mendidik anak bukan satu perjalanan yang mudah. Ia bukan seperti yang kita bayangkan. Ia bukan hanya tentang memberi makan, menyediakan keperluan atau menghantar ke sekolah. Mendidik anak adalah satu perjalanan emosi. Ada hari yang membahagiakan, ada hari yang mencabar, ada hari yang menguji kesabaran hingga ke tahap paling tinggi. Anak tidak mendengar kata, anak melawan. Anak tidak berubah walaupun sudah ditegur berkali-kali. Anak menunjukkan sikap yang kita tidak jangka. Dan dalam keadaan ini, ramai ibu bapa mula merasa penat. Penat secara fizikal, penat secara emosi, penat secara mental. Dan akhirnya muncul satu perasaan putus asa. Masalah sebenar bukan kerana anak itu sukar. Masalah sebenar ialah apabila ibu bapa mula hilang harapan. Apabila ibu bapa mula berkata, tak apalah, saya dah buat yang terbaik. Biarlah, saya tak mampu lagi. Di sinilah titik yang sangat bahaya. Kerana apabila ibu bapa menyerah, anak kehilangan arah. Masalah sebenar ialah apabila kita melihat usaha kita sebagai sia-sia. Sedangkan hakikatnya, perubahan anak memerlukan masa. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam mendidik anak. Kesabaran dan ketekunan ibu bapa adalah kunci perubahan anak. Satu, anak membesar melalui proses anak tidak berubah dalam sehari. Mereka belajar melalui kesilapan, pengalaman bimbingan berulang kali. Dua, ibu bapa adalah harapan utama anak. Walaupun anak tidak menunjukkan perubahan, mereka masih memerlukan ibu bapa, mereka masih melihat ibu bapa sebagai tempat bergantung, mereka masih belajar dari ibu bapa. Tiga, usaha yang konsisten akan memberi hasil. Walaupun perubahan tidak nampak sekarang, ia sedang berlaku secara perlahan, ia sedang terbentuk dalam diri anak, ia akan muncul pada masa yang tepat. Saya ingin berkongsi satu kisah seorang ibu yang mempunyai anak yang sangat mencabar. Anaknya degil, sukar mendengar kata, sering membuat kesalahan. Namun ibu ini tidak pernah menyerah. Dia terus membimbing, dia terus menasihati, dia terus memberi kasih sayang. Walaupun penat, walaupun kecewa, dia tidak berhenti. Bertahun-tahun berlalu, anak itu mula berubah menjadi lebih baik, lebih matang, lebih bertanggungjawab. Perubahan itu bukan berlaku dalam sehari, tetapi hasil daripada kesabaran ibu. Kisah kedua, seorang ibu bapa yang menghadapi situasi yang sama, namun dia memilih untuk menyerah. Dia berhenti membimbing. Dia tidak lagi mengambil peduli. Akhirnya anak itu semakin jauh. Perbezaan antara dua kisah ini bukan pada anak tetapi pada ketabahan ibu bapa. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, dalam perjalanan mendidik anak akan ada saat kita merasa lelah, akan ada saat kita merasa kecewa, akan ada saat kita ingin menyerah. Namun ingatlah, anak kita tidak sempurna dan kita juga tidak sempurna. Namun kasih sayang dan usaha kita adalah perkara yang sangat bermakna dalam hidup mereka. Jangan mudah menyerah. Walaupun sukar, teruskan. Walaupun penat, teruskan. Walaupun perubahan belum nampak, teruskan. Kerana setiap usaha kita sedang membentuk masa depan anak. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu ibu bapa mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan hikmah. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada ibu bapa yang lain kerana kita mahu melihat lebih ramai ibu bapa kuat dan tidak mudah menyerah. Ingatlah, ibu bapa jangan mudah menyerah kerana di sebalik setiap usaha ada masa depan anak yang sedang dibina. Teruskan berjuang, teruskan mendidik, teruskan menyayangi.
kerana anda adalah insan paling penting dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi ibu bapa yang bukan sahaja kuat tetapi juga penuh kasih sayang, sabar dan bijaksana dalam membentuk generasi yang hebat.